Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ni, kita nak bercerita tentang musim banjir yang melanda pantai timur. So, bangun pagi, tengok cuaca mendung, malam tadi pun hujan sangat-sangat. So, ni pun sekarang masih lagi hujan, tapi dekat pantai timur ni hujan banyak hari pun almost 1 minggu dah. Tapi kita kat sini chill-chill. Air pun masih lagi tak ada lagi air. Mungkin ada sesetengah kawasan tu dah ada air. Tapi banyak kawasan sebenarnya yang sekadar hujan, sedikit-sedikit melimpah di atas jalan raya, itu biasalah. Tapi lepas tu kita chill balik. So yang bestnya dekat pantai timur ni, kalau musim hujan, kita semua bersepakat sama ada berniaga makanan-makanan macam makanan putu, ubi. Ni masak sendiri ni. Ni kita masak laksa. So bila cuaca sejuk-sejuk, perut terlalu lapar lah. Selalu lapar. Bukan terlalu lapar, tapi memang selalu lapar. Sekejap-sekejap nak makan. So kita buat apa? Kita masak laksa lah. Laksa pantai timur. Tahu tak laksa pantai timur? Laksa lemak. So kita masukkan ikan kembung tu yang anak ikan kembung yang manis-manis tu, kecil-kecil manis-manis, sedap-sedap yang remaja tu. Ni style pemalas je ni. So kita letak, kita rendam dulu sekejap. Nanti kita masak betul-betul. Tu gambar je, video je. Ni anak anda ni tak pergi sekolah. So dia homeschooling hari ni. Subjek dia kemahiran hidup dan juga akhlak. So nampak dah, alhamdulillah, bagus-bagus. Okay, so kita siang ikan. Ni kita masak sup ikan merah. Alhamdulillah, ada yang berbuka puasa. So kita masak sup ikan merah untuk anak anda kita. Okay, alhamdulillah, rasanya sangat-sangat sedap. Syukur, alhamdulillah. Makan musim hujan, sejuk, sup panas-panas, memang terangkat. Okey, sudah makan sup panas-panas. Apa lagi yang kita buat kalau tak pergi sekolah, cuti-cuti? Musim banjir-banjir, air kat bendang pun dah melimpah ruah. Semalam kita tangkap ikan. Lepas tu kita letaklah dalam bekas sekejap. Sebab kita nak berkenal-kenalan, sembang-sembang dengan ikan tu. Apa dia buat kat dalam sawah selama ni. Apa jadi kalau sawah tu dibajak, dimesing, dikemas-kemas lah untuk next fasa untuk tabur tuai. Tapi bila musim hujan ni semua terpaksa dihentikan lah buat seketika. Lepas dah semalam kita simpan dia kat atas rumah, kita bagi makan pellet yang cukup. So tibalah masanya kita nak lepaskan semula dia kembali ke habitat asal dia. Kita dah bersembang pun, dah tanya apa masalah mungkin dia hadapi sebelum ni. So kita bagi anak kita rasa situasi macam mana nak lepaskan ikan ke dalam sungai. Dah ajar betul-betul pun dia tak nak ikut. Patutnya dia kena letak betul-betul air tu, satukan suhu tu perlahan-lahan, air dalam bekas dengan dekat luar tu, barulah kita pun lepaskan ikan tu, biar dia berenang sendiri keluar. Tu cara yang bagus lah, cara yang betul. Macam tu, dah dengar pun cakap, letak macam tu. So air daripada luar pun dia akan menyatu dengan air dalam bekas. Jadi ikan tu tak adalah terkejut sangat. Kan takut demam nanti dia bertukar suhu. Dia tak nak keluar. Dah dikeluarkan pun, dia ke mana?
Mana dia? Dia tak nak pergi lah. Dia duduk dekat-dekat dengan kaki tuan dia. Oh, dia suka sebenarnya duduk dengan kita lah tu. Tapi tak apalah. Awak baliklah ke rumah awak. Mungkin family awak sedang tunggu awak. By the way, ikan sepat. Kat sawah ni banyak ikan sepat. Bila hujan-hujan, tengok apa dia ni buat. Ni satu tangkapan aib yang telah pun berjaya ditangkap layar. Okey, lepas tu kita pun ni masa bila ni? Masa balik sekolah ni, masa balik sekolah. Hujan lagi So hujan ni macam saya kata kita kat sini hujan seminggu pun tak ada apa sebenarnya, cumanya kadang-kadang air lah dia limpah parit sikit, so dia melimpah ke atas jalan. Tapi bila dah reda okey je. Seronok je. So bila kita naik jalan tu kena redah air tu, air terpecik ke kanan macam naik bertumbuk pula rasanya. Tapi pastikan kereta korang tinggi lah. Kalau saya kereta tinggi okey lah. Kalau macam rendah-rendah tu jangan nak meredah sangat. Nanti plate number patah lah, tercabut lah. Lepas tu tak bagus lah untuk kesihatan kereta kamu. Enjoy dululah scene berjalan, scene drive ni. Nampak kat skrin. Okey, tu yang banjir-banjir sikit, air parit lah tu. So air parit tersumbat, tapi air kawasan rumah ni dia jernih lah, dia sebab bukan kawasan teruk. So kawasan kampung-kampung, so air sekadar air rumput macam tu lah. Ni pemandangan daripada view dalam bahagian dalam kawasan laman. So masa first day hujan yang hit Pantai Timur, so agak kelam kabut jugalah dengan kapasiti kenderaan yang ada atas jalan ni 3-4 kali ganda dari biasa. Dan jalan air pun melimpah, so jadi jam teruk lah. Tapi by the way enjoy je kan, seronok. So tengok yang ride pun dia okey je. Memanglah sejuk tapi okey je. Sesekali kita berdepan dengan cuaca macam ni, kita anggap ini adalah salah satu kaedah Allah SWT bersihkan bumi kita. Ada kawasan-kawasan yang dia letak benteng, bukan benteng sangat lah, ni macam JKR je ni. Bukan macam, memang iyalah sebab kawasan ada JKR tengah baiki jalan sikit. So kita tunjuk shoot scene yang ada air yang tergenang sikit. Oops, view kecil pula. Ni masa nak pergi sekolah lewat betul pergi sekolah, sebab ni first day yang hujan lebat teruk yang hit kita punya Pantai Timur. So unexpected teruk lah, pukul 8 lebih pun masih jalan tak bergerak-gerak so jam teruk. Tapi tak apalah, enjoy je anak-anak. Dah sampai school and then tiba-tiba school kata boleh balik awal, sebab cikgu-cikgu pun kena balik awal sebab risau rumah masing-masing ditenggelami air. Okey, ni kawasan-kawasan kampung lagi. Bukan nak tunjuk kereta, nak tunjuk air tu. Kereta saya tak tahu siapa punya, tepi-tepi jalan je saya tengok, tunjuk air je. So kalau kita terima keadaan ni dengan rasa macam Alhamdulillah, InsyaAllah, Alhamdulillah. So far rakyat Pantai Timur, sebab kita dah biasa. Kita selalu dah hadap benda macam ni hujung-hujung tahun. So yang mana kawasan rendah pun InsyaAllah mereka kuat dan cekal. Kita doakan semoga semuanya selamat. Apa lagi? Sambil-sambil tu kita cari lauk-lauk pauk. Kita jumpa tempat yang jual murah-murah dekat Pantai Timur ni. Ada tempat yang memang murah sangat dijual. So far ikan-ikan yang dijual juga sangat segar dan harganya memang betul-betul tak masuk kepala kasar kita lah. Kalau kita fikir secara logik-logik ni,
Tapi tak apalah, dia orang mungkin boleh jual murah sebab dia orang punya kos dapat dikat banyak. Jadi bolehlah berkongsi rezeki, semua pakat-pakat makan. Tu yang jadinya laksa tadi tu. Dah beli banyak-banyak, so apa lagi masuk periuk, bersih-bersih masuk periuk, segar-segar kan. So kita buat kuah laksa. Ini pula kita goreng mi. Kan hujan-hujan perut kan sentiasa lapar. Saya dah cakap tadi rasa lapar memanjang. So apa lagi? Sejuk-sejuk, kita pergi duduk kat dapur sikit, panaskan badan sambil-sambil kita pun masak-masaklah dalam kuali kan. Kalau dah masak tu kenalah masak betul-betul. Kenalah rasanya tip-top kan. Barulah puas hati. Kan lapar lagi. Dah lapar-lapar tu, kita pergi cari pizza. Alhamdulillah boleh makan pizza pula. Tengok ni proses memanaskan pizza. Dia ni memang kalau kita ambil video dia, berlebih-lebih pula dianya. Pantang nampak orang shoot. Mesti nak tengok je kameranya. Mulut pula asyik nak bercakap je. Kan? Kita mute kan dia. Masa video ni tengah diedit dan voice ni sedang direcord. Sekarang ni hujan tengah mencurah-curah tau, turun dekat luar. Memang cuaca sejuk sangat lah.